Kita dah naik ferry. Kita orang dapat nombor 88, 87 dekat tingkat atas. Ni baru ada masa nak record. Bila kita dah selesai dapat kita punya tempat duduk apa semualah. Perjalanan berapa lama? 2 jam. Perjalanan 2 jam. So kita tengoklah apa yang kita boleh buat untuk penuhi 2 jam itu. Kita dah turun daripada ferry. Suami saya dalam keadaan kelaparan. Lepas tu dia tak ingat. Kita mencari tempat nak makan. Adakah semua suami-suami sama macam ni? Sorry lah Aku ikut korang. Aku ikut dari bawah. Anak tadi ada TV kat sini. Tapi aku dah mengepak-ngepak dah nak keluar. Aduh, asal tak. Hai guys, so sekarang kita berada di Hamid's. Laki aku dia tengah beli makanan dan air. So sekarang kita berada di Bandar Langkawi. Kita baru je lepas ambil kereta. Sekarang kita nak pergi check in homestay dulu. Terima kasih kepada Pok sebab sponsor kereta untuk kita. Sekarang kita on the way pergi kita punya homestay sebab tuan rumah kita menekan-nekan untuk kita datang dengan keadaan segera. Dia dah tak sabar lagi dah kot. Kita tengok dia punya profile kat Airbnb tu, dia adalah seorang grandma. Tapi dia macam mana sayang dekat dalam dia punya berata tadi? Pencen lah. Grandma yang pencen macam tu. Kita macam excited sangat sebab dia macam happy nak terima tetamu. Lemak gelap pula. Sekejap lagi kita sambung buat kita punya vlog. Sebab kita punya DJI habis bateri pemandangannya. Okay. Macam kita balik kampung sebenarnya. Macam dekat Johor. Dia macam tu. Macam dekat Johor. Lagi berapa minit? Kalau tengok ETA lagi 2 minit sampai. Okay, jadi tadi kita masuk daripada sana. Terus ke sini. Dan korang akan nampak dia punya signboard. Sasa Damai Langkawi. Ni dia punya visitor punya parking dah disediakan. Termasuk dengan lampu LED lagi dekat atas tu. Memang kita pilih tempat yang ala-ala kampung sebab memang kita suka nature. Kita orang tak suka fancy-fancy duduk hotel lah. Apalah tak suka. Kita orang suka nature. So ni service entrance dia. Dia siap ada buat patio lagi. So kalau kata guest datang nak tunggu grab ke apa, korang boleh duduk dalam laman dia lagi selamat lah. Bagus lah cara dia buat ni. Dah sampai, ada CCTV dia nampak. Let's go. Kita dah tempah tu untuk stay 3 hari ni adalah kat dalam sana. Lambat tadi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah cantiknya. Assalamualaikum. Ni dapur. So one key is for the door, the other one is for the gate. So you keep the lock at all times. So nobody
is in this area understated ARC. So this is your room. You can keep this open if kita kalau nak. Okay. Sekarang ni I have to let you know that it's the first time that we have ever experienced toilet sampai 52 apa ni door 52. Toilet. Nampak belum ada juga accident Toilet dia besar tau. Tak bisa nampak. but toilet. So malam dia it drops down to about 5. Okay, so you have your towel here. Okay, this is with compliments your coffee, and then you have the gas stove, and then everything you find that's also with compliments will be. And this is everything you find. So there's already water, butter, jam, and then this is mango cookie. Okay. Now, sini kali ni ada buah. Kalau dia nampak buah ni satu-satu. Oh. Okay. Dalam pokok ni ada burung tau. Dia nesting. So kalau dia lalu pagi-pagi petang-petang tu main. Burung-burung berkicauan nanti. Dia duduk sini. Yes, di dalam Itu yang tu rumah juga. yes. So the grounds kalau you nak sini just walk. This is our private area. Oh. Hai guys. Sekarang kita tengah cari makan malam dekat apa nama tempat ni? Selera buaya. Sah. Bukan? Apa? Tadi buaya. Tak apa, nanti kita tunjuk je. So sekarang kita tengah tunggu makanan sampai. Ramai tempat ni. Bubuk buaya. Selera lubuk semua. Terima kasih. Cik lah rakam-rakam kita.